Kita akan potong kaki pakcik. Keluar dah tak ada. Ha? Mula-mula rasa macam tak boleh terima. Kalau ikutkan bulan 6 tahun lepas, punca dia mula-mula saya kena ni, ibu jari saya dalam kuku tu ada nanah. Dia terlalu sakit sangat buat dia berdenyut. Sakit je amat. Kita pergi klinik swasta dulu. Ini kena operation segera. Buat kat situ juga. Korekkan nanah tu, buang kuku. Balik pun sakit lagi. Pergi hospital, doktor tengok, pakcik operation terus. Buang ibu jari dulu. Duduk seminggu. Dia berjangkit jari nombor 2, nombor 3, nombor 4. Dia jadi gangren. Dia dah naik sampai sini. Dia dah hitam ni. Doktor pakar West Scholar datang. Kami dah scan urat besar pakcik ni sumbat. Ada ni. Sebab tu kaki pakcik jadi gangren. Sebab darah tak pergi ke bawah. Kalau biar dia akan ralai sendiri. Kita akan potong kaki pakcik. Tak tahu keluar dah tak ada. Ha? Mula-mula rasa macam tak boleh terima. Lama-kelamaan kita kena redha. Orang yang paling banyak bersama saya, isteri saya. Oi, dia punya seronok. Yalah dah lama tak berjalan. Duduk je. Dapat berjalan macam ni sikit-sikit pun. Jadilah. Masa berjalan ke apa? Ada sedikit lah. Sedikit sakit lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Bank Rakyat yang telah menaja saya kaki palsu. Hajat di hati tu nak buat umrah.